share. Penuh kahwin, makan free bagi Johor. Baiklah Kak, macam mana Kak Teruja nak tengok free fall, terjun bebas? Teringin saya tak tengok. Ya Kak. Akak nampak helikopter tu lagi excited, lagi teringin. Lagi saya teringat Masa Cik Askar? dulu Askar. Oh. Macam berkobar-kobar. Berkobar tengok, ini dah ada isteri kepada tentera dulu je. Bakat. Veteran. Dah pencet. Terima kasih Kak sudah datang. Baik, sama-sama kita nantikan penerjunan free fall. Itu dah Kak Jumia. Untuk makluman hari sekalian, helikopter yang membawa penerjun-penerjun kita akan terus ke angkasa air setinggi 5,000 kaki dari paras laut. Ya, kemudian mereka akan dilepaskan. Bukan, dilepaskan 5,000 kaki dan akan membuka payung di ketinggian berapa? Di ketinggian 3,000 kaki. 3,000 kaki. Cuaca dah kembali panas. Nasib baik saya memang dirajang kinta. Kita dirajang kinta, jadi tak ada masalah ya. Malam ini masih daripada Minyak. Oh, Minyak. Wah, kita kena balik-balik situ. Kemudian kita Menteri kita bilang nak kita ni. masih lagi pengunjung-pengunjung kita berpunjung-punjung naik ke dalam di atas padang bola sepak kita ni. Pastikan keselamatan anda kerana apabila payung penerjun kita tiba di padang padang pesawat lah, kita akan pergi pun. Di padang bola ada landing tu, letakkan dia agak keras sikit. Jadi kalau anda dituduh berlari ke tengah padang agak berbahaya ya. Dan harapkan penutup-penutup dah ada di sebelah tepi padang ataupun dia masing-masing dah ada dekat dalam pagar helikopter. Dia orang nak lebih rapat. Nak melihat dengan lebih rapat penerjun-penerjun kita. Betul. Kalau untung mereka mendarat di hadapan penonton-penonton. Jadi standby dengan kamera. Pastikan video anda dirakam dan data. Pastikan jangan penuh macam ikut saya. Penuh data. Hari pertama kita tengok penerjun kita mendarat betul-betul di hadapan kita punya pengunjung. Betul-betul bergambar terus sekali. Terus sekali. Kita juga tak ada rezeki nak bergambar dengan penerjun kita. Kita tak apa ya. Kita dah. Mana heli kita? Okey, masih lagi di atas. Lambat sikit. Kita punya heli kita yang membawa penerjun kita daripada markas RM10 perak. Nampaknya awan agak tebal. Ada je. Ada sembunyi-sembunyi sikit dalam awan tu. Dia main cikucak di situ. Ya, dia tahu-tahu terjunnya Kak. Mereka akan membuka gas berwarna-warni. Menunjukkan mereka dah keluar daripada helikopter. Itu menanda arasnya. Ini dua orang ni. Orang ketiga datang lagi, hari ketiga. Hari ketiga. Ini kami sama-sama blok sama. Hari kedua. Jangan katakan apa. Kak kata kau. Okey, kalau dapat kita saksikan di udara awan yang sedang melitupi padang, awan yang tertutup saya juga turut. sabar. Pesawat sekarang sedang mendapatkan tinggian yang sesuai untuk menerjunkan ke semua 18 penerjun pada hari ini. Sekarang pesawat di ketinggian 4,000 kaki. Mereka akan teruskan ke jarak ataupun ke ketinggian 5,000 kaki. Dongak ke langit, siapkan kamera, pasang impian untuk melihat penerjun-penerjun yang akan terjun daripada udara yang akan mencecah lantai padang pada pagi ini. Okey, sekali lagi, pandang di atas dan pandang di bawah. Itu adalah untuk senaman. Dalam masa 2 minit lagi kita akan saksikan penerjun-penerjun kita. Tuan. Panglima 10 Brigade juga sedang berada di bawah yang pakai baju putih. Sedang memberi arahan kepada penerjun-penerjun. Panglima, Datuk, lambaikan saya. Itu Lambai sikit, Datuk. Itu dia Panglima 10 Brigade Para kita. Lambai sikit, Datuk. Alright, semua nak tengok, Datuk. Semua lambaikan Datuk. Handsome, orangnya ganteng. Ataupun lebih dikenali sebagai kepala segala penerjun-penerjun. Betul. Ya. Hari ini beliau tidak dapat terjun. Biasanya beliau akan mengetuai penerjun-penerjun
dalam apa jua acara sekalipun. Ya. Kita dapat isyarat. Kita ada 3 minit lagi. Okey tuan, adik-adik dekat sini sebenarnya adalah AJK untuk Encik Dia orang boleh juga sebenarnya dia kecil-kecil senaman. sekali. Saya dapat Atas, info. bawah. Saya dapat info. Pada malam ni ada konsert. Okey adik. Malam ni siapa nama adik? Anak rumah tadi sok promote. Okey katanya malam ni ada Ramli Sareh, ada Stacy, ada Hakim. Ada siapa lagi? Ha? Siapa lagi? Black Mentor. Lagi ni? Bukan. Black Hanafia. Lagi ni? Lagi 3 minit lagi. Oh itu saja. Pada jam 8.45 pada malam. Jadi pada hadirin sekalian, jangan lepaskan peluang anda. Malam ni kita ada konsert pada jam 8.45 dengan kehadiran artis-artis yang begitu hebat, iaitu Hakim, Stacy, Black Hanafia dan juga Ramli Sareh. Banyak ramai lagi, bukan setakat Black Arafia. Segala Black akan ada pada hari ini. Black Tamdi. Dan segala-gala Black Izwan. Ya betul. Okey. Boleh lihat di atas angka seraya kita. Memang Kita kembali. sedang nantikan isyarat untuk penerjun-penerjun akan dilepaskan daripada pesawat. Untuk makluman tuan juga dan hadirin sekalian, untuk penerjun kita ada 2 pas, itu 2 kumpulan lah. Sudah cerita ada 2 kumpulan penerjun. Pas yang pertama 9 orang, pas yang kedua 9 orang lagi penerjun kita. Kapten Zulaika ada WhatsApp saya tadi. Dia kata heli di belakang kita. Heli di belakang kita. untuk hari ini pun dia akan jadi penerjun yang last kali. Kapten Zulaika. Betul. Okey. Dalam ke atas, penerjun-penerjun akan diterjunkan melalui pesawat isi 725 milik untuk udara di Raja Malaysia. Okey, kita pandang semua di atas ataupun boleh menyanyikan lirik lagu Ku Pandang di Atas Awan. Pandang di atas awan. Tapi betul pesawat ini sekejap bertimbul, sekejap hilang, sekejap timbul, sekejap hilang. Dan itu yang dijaga 5,000 kaki ya. Satu. 5 kaki. Ya, helikopter itu adalah 5,000 kaki daripada aras laut kita. Masih lagi tengok. Adakah penerjun kita sudah dilepaskan? Okey, kita ingin ingatkan kepada para pengunjung, sila rapat ke bahagian tepi kemah kerana penerjun kita memerlukan jarak Sudah sesuai. dilepaskan. Itu pun telah dilepaskan. Penerjun kita Penerjun pertama. kita pas yang Ya. pertama keluar. Ya, itu di jarak 3,000 kaki dibuka yang payung terjunan. Ya. Dengan pilot kita hari ini adalah Major Azrul daripada Sekolah Skadron UDM Pangkalan UDM Kuantan. Dan pembantunya Kapten Shah, pembantu juru terbang. Ada kita. Sekali lagi untuk maklumat, pesawat diterbangkan daripada Pangkalan Udara Kuantan. Yo, jauh di port. Jauh ada base untuk isi 725, pesawat isi 725 berada di Kuantan Pahang. Okey, kita boleh kira penerjun-penerjun kita yang berada di langit jangan terlampau mendongak ke langit kerana kita akhirnya akan berada di tanah juga. Okey, nampaknya kesemua penerjun telah berjaya membuka payung utama dengan baik. Sampai 9 orang telah pun berada di ruang udara. Mereka sedang memasuki ruang udara ataupun di zon pendaratan. Dia akan mendarat di titik pendaratan yang telah disedia oleh Pandura daripada pasukan 10 Brigade Pandura. Sebagai maklumat tambahan para hadirin, Pandura adalah singkatan daripada Kompeni Pandu Arah Udara. Okey, tuan-tuan, dia tengah berpusing nak cari di mana kita duduk. Lambai dia semua sekali. Itu kita nampak melihat penerjun pertama ni. Yang Penerjun akan sampai. pertama yang akan membawa bendera Malaysia. Ya betul sahabat. Itulah dia. Major Muhammad Aswad bin Muhammad Fauzi. Sama-sama kita saksikan Major Muhammad Aswad yang membawa bendera Malaysia yang akan mendaratkan payung beliau. Ya, kita nampak melihat. Dengan rakit terjunannya 472 tercurang.
Seterusnya Pegawai warna 2 Ahmad Fadil Rosali yang membawa bendera Melaka. Selamat dengan rekod terjunannya 896 terjunan. Lepasnya hanya 2 Ya. yang akan turun dulu. Yang lain akan berlegar-legar di udara. Maklumlah. Betul. Masih lagi melihat di udara. Yang lain terkejut nak turun sebab tengok ada panglima kat bawah. Kita ada 7 lagi penerjun Betul Tuan. yang masih lagi di udara. Ya, di atas sudah Okey, ada kita dapat saksikan ada itu penerjun kalau- kita yang berpusing-pusing. Kalau berpusing-pusing Di itu udara. untuk makluman para hari sekalian, itu ada angin di atas terlampau kuat. Tak silap saya dia bawa bendera ATM tu. Bendera Penerjun ini. ketiga. Ya betul. Ada juga membawa payung terjun bendera semboyan pun ada. Kalau kita tengok YouTube, kalau gambar terjun macam ni dia ada background song dia. Macam mana Tuan? Hujan derita. Okey, kita akan senangkan lagi sekali. Penerjun yang membawa bendera ATM. Ya, penerjun ketiga iaitu pegawai warna 2 Muhammad Sani bin Shoaib. Ya, kita akan tunggu Kita pendaratan beliau. akan mengendalikan payung beliau untuk menentukan titik pendaratan yang terbaik Ya, untuk betul, dipertontonkan kepada semua pada pagi ini. Ya, mungkin dia akan mendarat betul-betul di hadapan penonton. Kita nantikan. Okey, sama-sama ke standby. Berikan tepukan gemuruh kepada pegawai warna 2. Muhammad Sani bin Shoaib Pendaratan yang cukup baik. dengan rekod terjunan 286 terjunan. Bukan senang. 276. 286 campur yang sekarang 287. Wow. Bukannya sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang senang. Okey, penerjun seterusnya. Penerjun keempat. Corporal Yusmizi Dangerous dengan rekod terjunan 270 Tuan. Yang membawa bendera Tentera Darat Malaysia. Okey, kita akan melihat pendaratan beliau. Ya, sama-sama kita nantikan. Kita berikan tepukan pada pegawai bendera. DJ Percaya DJ di situ. setiap hari bukan? Betul. Ya, betul Okey, kita sekali. lihat. Ya, Dua pasang dibuka oleh kita punya penerjun. Ya. Okey, itu dah penerjun yang kelima memasuki kawasan tapak Ruangan approach. Titik pendaratan. Di tapak titik